Ini jom kita tukar bateri motor Kawasaki RR ni. Guna bateri yang sama Waisuku pakai. Kalau kita tengok saiz, dia punya saiz sama. Jadi jom kita tukar bateri dia. So nak tukar bateri dia tak susah. Kita just buka je seat RR ni. Tanggalkan. Okay, so bateri dia ada dekat sini. Angkat je cover penutup. So korang akan nampak dia punya bateri dia 19 hari bulan 12 2022. Bateri ni kira dah lama lah. So bolehlah kita ganti dengan bateri yang baru. Screwdriver kecil tu boleh nak buka ketat. Kita pakai screwdriver yang biasa je lah. Okay, so memang ngam-ngam lah bateri Type X tu dekat motor Kawasaki WR ni. Jadi kita just pasangkan balik dia punya bateri. So kita pakai dia punya skru-skru yang baru. So skru-skru yang lama ni kita tak pakai dah. Alright, so cover ni kita tutup balik. So siap pemasangan bateri untuk Kawasaki RR daripada bateri Type X. Jadi kalau korang berminat dapatkan bateri Type X ni, korang boleh dapatkan dekat link aku letak kat bawah. Dapatkan segera guys. Bateri ni memang long term korang boleh pakai. Sangat terbaik dia punya power dia. Jadi jom kita tengok. Boleh on letak. Okay, meter semua dah menyala. Kita boleh on motor macam biasa dah.